Ataupun yang ini timun. Panjangnya. Okey. Kalau bini korang request beli barang, susah ke tak susah? Jom ikut Dani. Kat sini kita ada jenis-jenis sayur. Para lelaki kat sana kan, korang nak tahu tak? Timun kita ada dua beza tau. Jom ikut Dani. Ini timun ke korang? Ataupun yang ini timun. Panjangnya. Korang tahu tak? Ini adalah timun biasa. Ini adalah timun Jepun. Itu ada perbezaan dia lah korang. Ini perbezaan dia. Kalau isteri awak nak cari timun Jepun, ini lagi sedap. Sebab apa? Dia lagi rangup. Tadi timun kan? Okey, yang ini adalah peria. Peria pun kita ada saiz tau korang. Okey, peria pun kita ada saiz. Okey, ini peria kecil. Ini paling pahit. Korang ini, setiap label-label untuk rempah-rempah semua dah ada tulis nama tau. Korang jangan risau tau. Korang beli je. Okey, senang ya. Yang ini adalah serbuk kunyit, kita ada serbuk cili, macam-macam. Kat sini dah ada nama dah. Korang jangan risau tau. Okey, kalau macam ini pun dah ada nama dah. Kalau korang pergi supermarket, kalau korang pergi pasar memang tak ada nama, tapi korang kena tanya dengan orang. Okey.